Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya berada di Hotel Sri Malaysia. Pada hari ini Kedai Emas Sri Semantan mengadakan satu program taklimat kepada semua pelayak-pelayak umrah yang akan berangkat pada 29 Januari nanti menunaikan ibadat umrah. Dan pada hari ini alhamdulillah kami diberi satu taklimat lengkap bagaimana untuk menyempurnakan ibadat umrah, kerana ibadat ini adalah merupakan ibadat fizikal yang memerlukan kepada kekuatan fizikal selain daripada kekuatan emosi dan spiritual. Dan alhamdulillah sebentar lagi akan dibahagikan bagasi untuk kepada peserta yang akan berangkat pada 29 hari bulan nanti, dan insya-Allah, dan ini adalah merupakan peserta umrah yang pertama yang dihantar oleh Kedai Emas Sri Semantan. Semoga usaha ini sentiasa mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pandanglah tadahan tanganku ini ya Allah. Aku ingin menjadi tetamu-Mu ya Allah, ke Mekah, ke Baitullahil Haram. Ya Allah, bantulah, permudahkan urusan hatiku, urusan kewanganku, urusan ilmu, urusan ibadah. Bantulah aku ya Allah untuk menjadi tetamu-Mu dengan segera, dan apa yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya nama-Mu ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam suniaku bersih. Kami peserta umrah dari Kedai Emas Sri Semantan, rombongan pertama yang akan berangkat pada 29 Januari 2026. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah.